Hello, hello. Test mic. Test mic. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam satu hobi. Kembali lagi bersama kami di channel kesayangan anda, AE Camping Fishing. Bersama menyatu dengan alam. Together we unite with nature under the stars shining so bright. Laugh and cheer, hearts full of joy. A camping fishing, we feel alive. I'll be Alright. Pada episod kali ini sangatlah special, lain daripada yang lain. Ya. Ya, betul tak? Betul. Okey, so sebenarnya kita dalam episod kali ini kita nak bercerita dan kita nak berkongsi pengalaman dan juga kita nak tunjukkan pada you all macam mana kita join satu event community camp meet lah daripada Nature Hike NOCM iaitu Megath 4. Megath 4. Okey, untuk makluman korang semua, okey, kita dah join Megath ni start Tahun lepas. Itu Megath yang edisi yang ketiga lah. 2024. Betul? 2024 betul. Okey. So sekarang ni kita join lagi Kita sekali. repeat lagi sekali. Untuk edisi yang keempat lah. So Megath 4. 2025. Tapi sebelum saya nak ceritakan semua yang lebih jauh, apa kata korang tekan dulu butang subscribe tu. Tolong guys. Tolong kita orang tekan butang subscribe, like, komen ke, lepas tu share lah pada kawan-kawan, okey? So sebelum tu saya nak ceritakan dulu apa tu NOCM community ni. Apa tu? Ramai yang tak tahu kan? Sikit ada punya latar belakang ataupun dia punya sejarah lah saya nak Yalah, cerita. sebab tak semua tahu sebenarnya kewujudan NOCM ni. Megath ni. So, cerita sikit. okay, right. So, Nature Hike Outdoors Camping Malaysia atau singkatannya NOCM ditubuhkan pada tahun 2022 dengan tujuan untuk menyatukan semua pengguna kemah Nature Hike dari seluruh Malaysia. Menarik. Mereka semua memang minat gila dengan aktiviti camping, terutama bila guna produk Nature Hike lah. Semestinya dah nama pun Nature Hike punya community kan. Okay. Ramai dalam community ini yang dah berpengalaman dan banyak berkongsi ilmu tentang peralatan serta gaya camping. Sekarang ini, grup Facebook NOCM dah ada lebih 18,000 ahli. Grup apa tadi? Facebook? Facebook. Oh, okay. 18,000 ahli. Nice. Dan jumlah itu terus-menerus meningkat setiap hari. Tapi yang paling menarik, bukan sekadar minat camping yang menyatukan mereka. Tapi rasa kasih, semangat kekeluargaan dan persahabatan yang kuat dalam komuniti ini. Sebab itu mereka selalu panggil diri mereka NOCM Familia. Dengan diorang punya motto atau slogan lah. We belong together. Itulah serba sedikit berkenaan dengan NOCM. Mana yang tak tahu, itulah dia. Yang mana tahu, tahulah. So, dalam kesempatan ni saya nak tanyalah. Sudah tanya pula. Tanya apa tu? Nak tanyalah kepada isteri kesayangan saya ni. Okey, apa soalannya? Semenjak Megath 3, Megath 4 ni, secara personally lah, apa yang awak minat dengan komuniti ni? Community NOCM lah. Yeah. Okey, sejujurnya lah kan. First time dengan NOCM ni, sebenarnya tak tahu apa pun sebenarnya. Apa ni grup untuk apa? Yang kita tahu camping lah. Tengok camping lah. Tapi bila tengok NOCM tu, dia punya community tu sebenarnya. Dia camping tapi dia ada satu, tu kita kata dia familiar tu. Camping sambil dia ada hubungan familiar tu. Sebenarnya itu yang buatkan saya tertarik. Yes, tertarik. Saya berminat untuk register lah terus daripada tahun lepas. Dan kali ni kita repeat lagi. Betul. Sebenarnya community dia tu lah yang membuatkan saya tertarik. Yes, Dia tanya orang community itself lah. Dia tanya orang. Apa pendapat ni? Sebenarnya tak jauh beza, tipis je sebab yalah kita dah memeringkat dah sampai satu tahap peringkat umur ni. Dia dah lebih kepada family lah. Okay, family. Jadi kalau kita asyik dengan orang kata dalam kita punya community ataupun dalam keluarga kita sendiri, kenapa tidak kita bersahabat dengan family yang lain dan
Berkongsi minat yang sama. berkongsi Betul. minat yang sama. betul, Walaupun betul. family ramai family. Setuju? Yes, sebab kita nak orang kata merapatkan lagi ukhuwah, kita nak nak menjalin hubungan dengan orang lain. Tak semestinya orang tu yelah kampus tapi kita berasingan. No. Sebab apa yang paling saya minat sekali dalam komuniti ini, sebab saya bukan gila barangan Nasihat sahaja, bukan itu, tapi sebab dia punya value hubungan tu. Itu yang tadi saya ada baca tadi kan, semangat kekeluargaan Betul. dan persahabatan yang kuat dalam komuniti ini. Sebab apa? Diorang tak ada selek-selek. Betul lah. You pakai kemah Nasihat yang murah ke mahal ke, still kita berkawan. Kita berkawan bukan sebabkan kemah ataupun gear atau peralatan camping tu, bukan. Dia sebenarnya hobi yang sama lah. Share hobi yang sama sebenarnya. Betul. Jadi sebenarnya dalam episod kali ini kita nak tunjukkan dekat you all macam mana perjalanan kita daripada hari pertama hingga hari terakhir kita berada Megathon ni lah, kita join event ni. So kita nak share daripada hari pertama sampai kita balik. Apa yang kita balik. buat, Yes. apa yang ada di Megath ini. Okay? So untuk makluman korang juga, Megathon ni di edisi kali keempat ni diadakan di Suka Camping Bentong. Betul. So tanpa perlu banyak cakap, tanpa perlu basa-basi, jom kita tengok hari pertama, iaitu hari perjalanan kami daripada Johor Bahru ke Bentong. Check it out guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi guys. So hari ini tarikh 13 September 2025. Hari Sabtu. Cuti Hari Malaysia, dan kebetulan juga kita punya Perdana Menteri kita bagi kita Extra cuti tambahan pada 15. Maka saya umumkan 15 September 2025 Isnin diisytiharkan sebagai hari pelepasan atau kelepasan am tambahan sempena sambutan Hari Malaysia tahun 2025. Jadi bersambunglah dia sampailah ke hari Selasa. Betul. So trip kali ni kita special sebab apa? Kita join Megath. Mana yang tak tahu, Megath tu maksudnya mega gathering bagi pemilik kemah Nature High. Betul. Sebenarnya ni dah edisi yang keempat dia. Macam-macam kita orang start join Megath ni edisi yang terlepas, Megath 3. So sekarang dah 4 kalilah Megath ni diadakan. Betul. Okay, so sekarang kita kat mana? Sekarang ni tengah on the way lagi ni. Sebab hari ni hujan lebat. Betul, dari pagi daripada Johor Bahru kita orang drive tu, keluar ni dah sampai dekat dah kat Bentong dah ni. Tu harapnya besok cuaca tu okey lah untuk set up tent tu. Betul. So Megath yang edisi yang keempat ni, dia orang buat dekat Suka Camping. Dekat Bentong lah, betul-betul dekat sebelah Sungai Bentong. Memang selalunya kebiasaannya Megath ni dia akan buat dekat tengah-tengah, selalunya Pahang lah. Macam tahun lepas kita punya dekat Luying kan. Air Pahang juga. So sekarang yang untuk kali ni Suka Camping. Karak Bentong Pahang lah. Bentong. Sebab dia buat kat tengah tu sebab nak memudahkan, sebab event ni Megath ni dia untuk satu Malaysia sebenarnya. Terbuka untuk satu Malaysia, kampus satu Malaysia yang ada kemah Nature High lah. Pengguna kemah Nature High khususnya. Kita orang dah tahu lama dah pasal Megath, cuma kita rasa macam kecil nak join tau. Tapi tahun lepas kita beranikan diri join. Alhamdulillah ada manis-manis. Ada. Mana yang dah tahu-tahulah, sebab dulu kita pernah dinobatkan anugerah kemah tercantik. Tempat kedua, keputusan kemah terbaik 2024 jatuh kepada AE Camping and Fishing. Mana dia? Tahniah untuk tempat kedua. Betul, Alhamdulillah. Jadi mana-mana yang belum tengok lagi vlog tu, korang boleh tengok dekat atas ni nanti, okey? Check kat sini. Kenapa kami, sebab kami bukannya macam terlampau obses dengan Nature High semata-mata tau, bukan brand.
Tapi kita join ni sebab best lah dia punya ni. Dia punya community dia tu NOCM. NOCM ni stand for Nature High Owner. Nature High Outdoor Camping Malaysia. So dia punya community dia dipanggil NOCM Familia. We belong together. Trademark dia. Tapi memang best sebab dia orang ni apa orang kata, bersatu hati. Orang kata just camping, no select. Dia tak select sebenarnya. Mula kita orang macam risau jugalah sebab gempak-gempak dia orang semua ada orang kedil je kot. Tengok tent-tent dia orang pun hebat-hebat. Lepas tu kebanyakan pun ada influencer. Betul. Macam dulu lah siapa, iBoy dengan Ashali kan. Dia orang kan kira dah hebat lah. Tu macam segan nak join tapi dia orang welcome. So bila dah join tahun lepas tu, kita orang rasa macam best dan best. Nak repeat lagi lah tahun ni. Tu nak repeat. Sekarang kita repeat lagi. Tu dah repeat. Kaedah untuk join ni bukan mudah tau guys. Sebab dia akan buka slot tu dalam berapa? 50 slot dia. Sekarang ni tak tahulah. Dia tengok pada tempat lah kan. Jadi nak daftar tu sebenarnya kena berebut. Betul. First come first serve. Lepas tu borang dia kena isi borang online macam Google Form kot. Lepas tu form dia tu banyak yang nak kena isi. Jadi so siapa cepat dia dapat. Satu lagi fee dia untuk join ni a bit pricey jugalah. Tapi rasanya berbaloi lah. Tapi sebenarnya berbaloi. Betul, berbaloi. Sebab apa? Tempat yang dia buat event ni selalunya tempat-tempat yang dia punya rate tu tinggi tau. Sewa tapak dia tu tinggi sebenarnya. Macam Luyin pun kalau korang tahu berapa satu malam pun dah berapa tapak dia, bukan murah-murah. Lepas tu dia ada siap makan. Kira setiap slot makan tu adalah, tapi tak full lah. Macam untuk lunch hari kedua tu tak ada rasanya. Tapi makan malam semua ada. Tu disediakan. Lepas tu dapat lagi baju untuk kali ni guys. Rasanya dia orang akan bagi 2 baju free daripada sponsor. Betul tak? Maksudnya 2 tu bukannya 2 lai. Saya 2, wife 2. Maksudnya 4 pasang lah. Untuk pasangan tu 4 pasang. Dia berbaloi lah dapat dengan harga macam tu. Dan sponsor dia pun bukan kaleng-kaleng korang. Dia ada sponsor. Dan sponsor dia ramai. So kalau untuk event partnership dia, Camp Guru lah. Ya, selalunya lah main dia. Lepas tu dia ada main sponsor dia. Dia akan tukar-tukar lah tiap-tiap tahun. Cuma tahun ni daripada Camel Active. Camp Guru. Camp Guru, Blue Tea. Apa lagi sebab saya pun tak berapa ingat. Monyok, Humble Zine, Monyok. Tu Humble Zine, Monyok tu brand baju lah. Untuk tahun ni yang buat baju official Megath4 ni Monyok kan? Monyok, betul. Monyok. Nak tengok baju kita orang macam mana? Stay tune. Tengok nanti baju tu. Tu akan sama lah. Semua orang akan sama pakai baju tu. Wajib pakai. Tapi bukannya sepanjang event lah. Dia ada slot dia hari keberapa macam tu. Itu yang tahun tertarik tu nak repeat tu. Tapi tahun depan tak tahulah kan. InsyaAllah rezeki cuma boleh. Tahun ni adakah kita boleh lagi jadi macam tahun lepas? Itu tak tahu lagi guys. Sebab apa tahun ni lagi yang join kali ni memang kaki-kaki deko punya. Kita orang ni kedil je. Memang kaki-kaki deko. Memang gila-gila. Saya dia orang ada buat group tau. Diorang punya preparation, ya Robby. Ui, mengerikan. Jadi pergi simple je kali ni. Sebab tak sempat sebenarnya kita nak tak sempat. Dengan masa pun kita terhad. Agak terhad dengan kerja banyak tahun ni. So kita redah je tahun ni, okay? Tengok macam lah apa yang ada kat rumah tu kita set up pasang. Kalau menang alhamdulillah, ada kalau tak apalah buat macam mana. Yang penting saya nak join dia punya campaign ni. Sebab community dia best. Konsep dia tu best. Konsep familia. Tu saya cakap tadi no select. Tak kisah you pakai keman nasi ayam pakai nasi lemak pun. Yang penting keman nasi lemak, yang penting brand dia tetap Nature High pun dia orang terima. Janji Nature High je. Janji Nature High. So edisi yang keempat ni pula ada tema. Dia tak tahu memang ada tema. Macam tahun lepas estetik. Tahun ni the authentic. Apakah authentic tu? Mula tuan pening juga. Apa benda authentic ni? Pening apa benda. Sampai Google pun tak dapat juga. Tahu authentic tu apa. Cuma apa elaboration dia tu. Nak elaborate, kita nak implementkan dalam bidang camping ni. Apa dia? Tapi dia punya community diorang ni dah explain lah. So kita nak kena tunjukkan kita punya apa? Keaslian originality kita ni apa dalam bidang camping tu. Apa yang kita nak. Alright, kita faham lah. Lepas tu dia ada sentuhan tambahan. Kali ni dia memang autentik tapi kena ada elemen
3R. Apa tu? Bukan resist tu bukan tu. Apa tu? 3R ni reduce, reuse, recycle. Dia kena ada elemen tu lah. Barang-barang terbuang lah. Kita manfaatkan barang-barang terbuang. So contoh bahan terbuang tunjuk sikit. Allah, aku tunjuk ke? Tunjuk tempat yang sempat kita orang buat lah. Okey, satu. Ni dia. Ni, apa ni Apa korang? benda ni? Tengok nanti setup kita orang. Nanti kita tengok apa dia. Lawa tak lawa? Ini saya yang buat Saya colour, saya potong. Dah macam apa lah. Alright. So, kebiasaannya macam tahun lepas pun sama. Kalau kita nak pergi Megath ni, memang kita akan gerak sehari awal. Sebab event Megath ni sebenarnya 14, 15, 16 besok. Tapi memang kita orang akan gerak sehari awal. Terus tidur dekat area Bentong terus. So ada satu hotel lah, hotel bajet je dekat sana kita tidur. Esok pagi-pagi sebab pendaftaran 9.30, pagi-pagi memang kita terus shoot lah. Kacau lah. So jimat sikit lah masa sebab tak adalah berebut dengan keadaan highway yang jam teruk ni. So ni memang kita plan nak terus ke hotel, tapi sebelum hotel tu kita nak pergi makan dulu. Kita plan makan kat mana? Kat Lemang Toki. Lemang Toki. Padahal lah nak sangat dari Lemang Toki. Okay, so kita gerak dulu, pergi isi perut dulu sebab daripada pagi kita orang keluar pukul 8 pagi. Sampailah sekarang belum makan lagi ni sebab jam yang teramat sangat. Yang petang lah ni. Ni hari Sabtu pun dah jam, besok macam mana pula? Okay? Kira kita makan petang sampai malam lah ni. Sekaligus. Senang. Right. So kita nak pergi ke Lemang Toki dulu. Okay, sekejap lagi saya ambil lagi sekali. Right. Kita dah sampai dekat Lemang Toki. Jom kita pergi makan dulu. Tak nak makan banyak-banyak, nak makan sedikit je. Saya suka daging. Yalah, ni sekecil je. Okay. Dah sama. Jom kita makan. Jom makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Abi kau buat apa? Rekod. Nah, gaduh-gaduh. Dia tak ada kopi. Dia tak kasih. Ada minta pun dia tak kasih. Yalah, kedekut je. Right, kita pun dah selesai makan. So, kita sekarang nak pergi ke hotel. Hotelnya dekat je, dekat belakang ni je. Berdekatan. Dan biasalah, Lemang Toki ni memang tak mengecewakan. Kan? Alhamdulillah. Harga pun harga yang berpatutan. Tapi ramai juga hari ni. Dah pertama-tama ramai juga. Ya. Barang-barang lama ke? Itu semua barang vintage. Tapi sayang dia tak Betul. kan? Dia tak jaga elok kan? Tak jaga elok. Terus semua. Jomlah kita masuk kereta. Jomlah kita check in ke hotel, okey? Ya Allah. Kita dah pun sampai dekat hotel. Inilah hotelnya. GPI hotel ni. Tak tahulah, kita orang check kat Agoda je pun. So sekarang nak check in dulu. Anak semua dah kat dalam ni. Masalahnya orang dia tak ada. Mana tak ada resepsionis dia? Mana orang dia ni? Kau masuk ke?
Check in dulu. Check in dulu. Ini bilik kita. Buka dulu. Tapi ada tak kolam? Mana ada kat sini kolam? Aloh. Wah, dia kata. Itu hotel yang lain. Assalamualaikum. Inilah dia kondisi bilik kita untuk satu malam je pun. Tapi kalau buka, katil kita orang tengah tau. Ya. Yeay! Oh, ni si ada Katil abang Aidan tengah. ada apa gobok almari. Katil kita weh. Bang, betul. Ni silat mana? Ya, tak best. Silat. Apa yang tak best lah bang? Tak ada macam. Ya, Abi. Ini silat. Okey. Apa Rehat dulu. Okay. Wah. Rehat dulu. Ya Allah. Esok pagi kita gerak ke Suka Camping. Peace ya. So itulah dia hari pertama perjalanan kami daripada Johor Bahru hingga ke Bentong. Berapa jam kita ambil masa? 8 jam sebab kita gerak pukul 8 dalam Sakit pinggang, pukul 3 sebab yalah macam dalam video tadi kan ada bagi tahu yang sebenarnya cuti itu cuti yang bersambung sebab Hari Malaysia. Jadi memang kita terpaksa gerak sehari awal. Lagipun kita orang memang suka gerak awal. Yes, kalau kita camping, kalau kita orang ni camping Jauh di sikit luar daripada Johor. Bahru. Especially kalau belah Selangor ke kita akan gerak sehari awal. Yes, kita gerak sehari awal sebab nak mengelakkan Tak nak rushing lah tak sebenarnya. nak rushing. Tapi makan modal lah sikit. Apa Kan? jalan-jalan. Okay. Kan? So itulah hari pertama. So malam tu pun tak ada apa, just kita orang makan malam je dekat area hotel tu, sebelah-sebelah hotel tu je, makan malam, beli barang-barang sikit. And then tidur sampailah ke hari kedua pagi tu. Betul. Okay, so pagi tu dia punya proses registration dan Pagi, set up lah. Set up of the year lah. Set up of the year lah. Tema yang diberi, the Yes. authentic. The authentic tadi itulah. Okay. So, let's check it out guys. Hello, good morning everyone. So, sekarang dah pagi. Kita pun dah check out pada hotel. So, sekarang kita nak menuju ke Suka Camping. So, jarak dia lebih kurang setengah jam je. Dah buka. Tapi sikit nak. Alah. Abang tangan penuh. Sabar. Tak boleh. Boleh. So, Adan. Penuh Oh ya. betul. InsyaAllah tak jam pun. Cuaca pun baik. Tapi tengok fokus pukul 11 hujan. Tapi itulah, kita yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala je lah. Fokus ni kadang-kadang lipat. Okay. Kita bergerak dulu. We belong together walau dunia berubah di bawah langit terbuka hati kita tak goyah tak kisah esok kemana. Oh, tu dia. Macam Zani buat Instagram kan. Story. Kita sudah sampai Suka Camping. Oh, ramai. Kita warni tu. Oh, masuk dalam tu. Ngam. Memang Setting baik memang sengaja letak abang kat situ bagus. Abang pergi ya. Register dulu. Register kat mana? Bang. Air. Welcome drink. Ha. Air panas ada, air sedap ada. Dekat sini lah. Minum air dulu lah. Okay. Sir, boleh register. Ini kawasan GT. Ha. Oi, Cip. Oh. Selamat datang. Selamat datang juga. Baru sampai. Baru sampai tadi semalam baru sampai. Semalam sampai. Duduk kat Bentong jap. Bagus. Kalau tak masak. Tindakan yang bijak. Nampak?
Sekejap kita gini dulu. Register dulu apa hal dia. Masuk dulu. Ni pun ada dia. Register dalam bas guys. Ya, Assalamualaikum. Nak ketuk kot. Tu ada orang dalam. Kejap. Dia cakap kejap. Kejap. Wah, sejuk tempat dia. Bawa ni. Bawa joran tak? Bawa joran. Kak Gemang. Mesti. Okay, so ada apa, kita ada super duper. So make sure untuk anak-anak pakai pakaian yang tak ada zip. Ini tapak P10. Ini kita punya toilet. Okay. Camping fishing kan? Camping fishing. Betul. So ini toilet. So kita punya gathering center kat sini. Depan je. Dekat je. Okay. Ni dia punya budi semua dalam ni. So malam ni pakai steamboat. Semua tu untuk makan kat malam dia lah. Boleh? Okay. Keluarkan tak? Tergarang sikit. Lantak lah korang. Simpan ni. Ni. Okay. Dalam tu ada satu lucky draw. Buka belakang. So, Ini rezeki draw ni. rezeki draw tu. Okay, menang tak? Amin. Tak kena tengah. One, two, go. Jangan lupa konten esok konten jangan lupa InsyaAllah. Ya, ambil gambar. Satu, dua, ini kita punya sponsor. Selection. One, two. Kita dah selesai registration. So dapat budi, dapat susu. So kata kita boleh masuk dalam. Kita park terus. And then kita terus set up lah. Sebab kita risau takut hujan. Okay, jom kita set up dulu. Ni yang best ni kalau ikut Megas ni. Aku ada tugas lah. Dah. Baju ni. Sekejap tengah unload barang. Sabar sekejap. Hotel dah settle dah datang sini. Sekejap. Ni yang bestnya ni, nampak. Dia orang panggil team, ground team. Dia orang ni akan betul-betul bersungguh-sungguh menolong kita nak. Boleh. Dan tolong kita unload barang. So kita boleh relax sikit. Okay, kemah kita orang dah naik. Kita orang bawa naik 13.2. Okay, tapak kita orang dekat P10. P10 ni yang paling besar punya tapak ni. Terima kasihlah kepada organizer bagi tuan tapak yang paling besar ni. Kan? So, sesuai apa orang kata, seronok lah besar-besar ni. Okay, kemah kita dah naik. So, next kita nak pasang dom dulu. Kita nak naikkan dom. Angin berbisik, menderita menyapa lembut. Jejak kaki di tanah luas, alam memanggil, jom kita lepas. Kita bawa cerita, tawa dan rasa, menjelajah alam, nikmati semua bersama. So next semestinya kita ada setup sofa dekat luar ni. Kita guna yang kita ada lah. AIS Out the Sea Tactical Airbag. Yang ni topi punya. Setup ni dulu. Mana tak? Let's put the ground sheet first. Belakang. Sanggup kat situ. Betul lah abang. Betul. Menjelajah alam, nikmati semua bersama, menyatu dengan alam di bawah bintang cahaya gelam. Gelap tawa hati, Hujan ni lama-lama hujan. air cantik fishing penuh bahagia. Dia bag semua kumpul tak dalam bag kita Tu lah kena pakai tu. Berseduh, sinar mentari.
Yang ni kita orang buat yang 3R tu. Tengok. Plastik, paper, glass and others. Kita letakkan sikit lagi juga. Kita buat box. Baik. Banyak lagi ni guys, tak siap lagi. Sebab cuaca ini alhamdulillah Allah sangat-sangat menyokong kita punya event malam petang ni, tengah hari ni. Sekejap lagi dah siap, betul-betul siap, baru saya tunjuk semua sekali. Kalau kita rekod setiap apa yang kita set up ni tak done nanti nak siap ni kan. So hari ni memang dia punya tentatif dia untuk hari ni, just kita set up, lepas tu nanti malam pukul 8 baru ada kita punya dia punya gathering lah. Kita kumpul sama-sama, makan sama-sama. So menu malam ni makanan dia steamboat. So, nanti apa yang berlaku malam nanti saya akan tunjukkan. Okay guys, saya tengah best setup kan, tiba-tiba hujan ni korang. Hujan kan, macam mana hujan? Hujan sebab saya pun dah cakap tadi, dalam video tu pun saya cakap, saya memang akan selalu, kebiasaan saya akan tengok forecast tau. Betul. Forecast menunjukkan dalam pukul 11 tu hujan. So kita dah get ready. So bila sepanjang kita set up tu panas yang teramat sangat. Saya rasa macam insyaAllah tak hujan terus lah. Tiba-tiba kan dia datang angin, zoom angin, terus hujan. Terus hujan. Dia sekali harum datang macam tu. Jadi terpaksa break lah. Tak boleh nak buat apa. Lah kan. Nasib baik dah, at least kita dah hampir berapa persen lah nak siap masa tu. Untuk siap tu. Kan? So okey lagi lah. Jadi dah tak tahu nak buat apa, kita buat apa je kat situ. Kita break sambil-sambil kita unboxing. Unboxing apa tu korang? Tengok ni. Silakan. Aduh mak. Tengah-tengah deko kan. Tengah-tengah deko, setup dah siap dah. Tinggal nak buat dekorasi sikit sebab nak fight dengan yang partisipan lain. Tapi itulah tergendala. Sebab apa? Ana tengok sendiri. Hujan yang turun bagaikan air mata. Tadi kita orang pasang signage. Signage ni kena yang ni kan. Ini signage ni. Kena ribut, habis. Kamu dengan payung-payung tu sekali dah menyembah bumi. Aduh, kena tunggu dulu lah. Wife dengan anak kat dalam teduh tu. Kita standby kalau ni ikut apa berlaku kan. Kena ribut ke apa kan. So relax dulu. Kena tunggu juga, nak tak nak kena tunggu hujan juga berhenti ni. Tak susah nak dekor ni. Itu pun ada lagi kempas yang belum sampai tu. Ada yang macam selang 2 tapak daripada tapak kita orang ni belum sampai lagi. Tadi ada lagi seorang kempas baru sampai. Tu pun nak set up pun makan masa. Lepas tu tadi yang pintu gerbang ni. Pintu gerbang yang ni kan. Ni. Yang kena ribut tadi. Kombang babe. Cik baik tak ada orang lalu kat situ tadi. Tapi diorang ni pantas. Geng-geng diorang ni pantas. Buat balik, cun balik dah. So ada kesempatan ni rehat. Daripada pukul berapa tadi kita orang sampai 10 lebih kan. Kat pukul sebelah gitu. Set up sampai sekarang tak habis. Sekarang kat pukul 3 lah. Berapa sebelah? 12, 1, 2, 3, 4 jam babe. Tapi memang normal lah. Kalau kita orang pergi Megas, macam tahun lepas pun macam tu juga. Memang ambil masa 4-5 jam juga nak set up pun. Sebab bukan kita orang nak menang pun. Cuma nak meraihkan tema tu. Lepas tu kita nak bagi meriah lagi. Macam tu lah. Kan? Menang kalah tu belakang kira kan. Rezeki masing-masing. Tapi kita orang nak join kemeriahan tu. Nak menggairahkan lagi event macam ni. So kita penat sekejap je kan. Untung-untung pun kira lah macam orang kata bersenam. Kita ni bukanlah rajin bersenam kan. So why not kita inilah jadikan kita punya terapi senaman kan. So ada masa hujan ni memang dia suruh break dulu kan. Rehat lah. Tak apa, ada masa kot insyaAllah. Ada masa. Masa lagi kita sambung balik. Saya janji dengan korang nanti kalau betul-betul dah siap ni semua. Satu-satu saya tunjuk nanti. Lagi dah siap saya tunjuk lagi sekali. Alright. Cuaca kat luar hujan lah guys. Jom kita unboxing dulu. Apa yang BD Spec yang kita dapat sewaktu pendaftaran tadi. Ni masih daftar, kita dapat BD Spec ni. Jom kita buat satu persatu apa yang ada dalam ni. Macam biasa, beg dari Ken Guru selaku event partner. Okay. Baju guys. Baju daripada Camel Active. 2 pasang baju daripada Camel Active. Buka. Okay. 2 pasang baju dari Camel Active. Apa lagi? Okay, baju rasmi Minggu 4. 2.
Yang ni untuk dewasa lah. Yang kids kami dah order terlebih awal daripada monyok. Okay. Apa lagi ada? Wow. Apa ni? Breakable hat dari kangaroo macam terebak. Wow. Kopi lah guys dari kangaroo. Ada logo. Close up sikit logo dia. Thank you kangaroo. Ada lagi apa? Some stickers. Kangaroo sticker kangaroo. This one sticker kangaroo. Okay, apa lagi? Sticker lagi. Nasihat, of course nasihat. Thank you nasihat dan maksudnya. Ada rasanya ni fish magnet daripada Blue Tea. Okay. Stiker kangaroo. Ni dari kangaroo juga, voucher. Ni boleh beli ni, nanti kita pergi kat kangaroo, okey? Lagi ada apa lagi dapat? Wow, apa ni? Punya tali rope. Ni, return to nature. Nature hike. Okay. Ada outdoor club. Okay. Last but not least. Oh, this one tag lah. Yang kita dapat satu pendaftaran tadi. Ni pakailah senang. Okay. Settle. Okay guys. Dah tengok kan? Itulah barang-barangnya. Yes. Sebenarnya tu adalah goodies bag lah. Kita boleh panggil goodies bag. Yang kita dapat sewaktu pendaftaran. Betul. Setiap tahun memang edisi diorang ni dia akan bagilah goodies bag tu. Orang kata goodies selamat datang lah. Barang-barang dia pun best-best juga sebenarnya daripada sponsor-sponsor kan. Lah sebenarnya. Daripada sponsor. Okey, apa lagi selepas tu? Selepas dah hujan, lepas hujan tu kita sambung balik. Dekorasi lah apa semua bagai. Okey, selepas habis hujan semua kita dapat lagi sambung sebab masa tu dah tinggal decoration je pun. Setup luar tu semua dah siap dah. 20% lah, belum siap lagi. So tinggal decoration. So lepas hujan tu memang kita tak sempat nak record apa. Just dekor-dekor cepat-cepat sebab takut lambat. Sebab nanti ada penjurian. So nak tahu macam mana setup kita orang semua yang melibatkan dia punya tema dia adalah authentic. Nak tengok? Tengok sekarang. Api unggun mula menyala, angin malam tenang menyapa, gelak tawa bergema, tapi hati rasa hebat. Bukan sedih cuma terharu, kenangan ini terlalu syadu. Dari jauh kita bertemu tanpa janji, tapi bersatu. We belong together, walau dunia berubah. Di bawah langit terbuka, hati kita tak goyah. Tak kisah esok kemana, janji waktu ini kekal selamanya. Ada yang datang, ada yang pergi, tapi momen ini takkan mati. Ini bukan sekadar hobi, ini tempat kita kenal diri. We belong together. Jadi itulah dia setup kami pada tahun ini. Betul. Yang mana korang boleh nampak tetap juga ada gabungan kakis dan juga black. Jadi nak kenakan dengan tema tema authentic tu. Sebab dia nak dia suruh kita tonjolkan apakah kita punya originality kita sebagai kampus.
Jadi kita orang ni mempersembahkan. Kita nak tunjukkan kita punya, itulah dia originality kita, iaitu estetik of course dan juga tactical. Basically dia sebenarnya kaki sengan black je Kaki lah black kan. sebab apa? Dia ni minat estetik. Betul. Saya ni minat tactical sebenarnya, tapi yelah woman is always win. Yes. Jadi lebih kan dekat estetik lah. Tapi secara jujurnya lah kan, kita punya persembahan dan kita punya setup pada kali ni. Setup kali ni kami tak sempat sebenarnya. Banyak kekangan sebenarnya. Kurang sikit lah. Kami kekangan masa, kesihatan, family. Dan ada lagi lah family. So memang kami apa yang sempat lah. Apa yang sempat. Itulah kami persembahkan. Tak boleh nak beria sangat. Betul. Itulah dia. Tapi jujurnya kami puas hati lah dengan apa yang kami persembahkan. Menurut korang macam mana setup kami pada tahun ini? Cek komen. Tengok sikit. Cek komen. Cuba tengok. Okeylah. So seterusnya, selepas habis kami setup semua, sebelum nak ke makan malam hari yang pertama tu, dia ada proses penjurian. Penjurian apa? Kita punya signage tu. Sebab signage kita tu dipertandingkan dan dia punya ciri-ciri signage tu memang kena ada yang 3R tu lah. Kena pakai barang-barangan yang apa? Pakai buang. Yang jenis pakai barang dia tak boleh beli ke apa gitu lah. Sebab dia tanya tau kos berapa. So dia ada additional element tu, 3R. Yes, 3R tu. Kan tadi kita dah sebut. So dipertandingkan. Jadi yang menjadi juri signage? Signage tu yang jadi juri tu di kalangan community seorang lagi daripada YouTubers. Dan juga content creator daripada negara jiran kita guys. Iaitu nama dia Bu Herina Firdausi. Dia juga yang jadi special guest dan dia juga yang menjadi juri pada malam tu. Mesti semua kenal kan Bu Herina tu. Bu Herina yang husband dia Korean tu. Wow. Okay, teruskan menonton lagi. Tengok kita punya signage tu macam mana. Okay guys, see. KE Camping. Okay, untuk nak masukkan elemen 3R tu, sebenarnya tak banyak. Kita banyak guna kotak. Okay, ini kotak ni bukan kotak kita beli. Tapi ini kotak jabatan punya, saya rembat. Kita rembat. Sebab belakang dia ada tulis belakang ni, tapi cover lah. Kita ambil, kita buat. Ini pun daripada kotak semua yang timbul ni semua macam 3D ni. Yang ini, tahun lepas kita punya tissue box. Kita potong, ting balik, letak balik. So yang ni, tali ni sebenarnya tali dekat office juga sebenarnya tali ni. Tapi saya bukakan dia tali tu sebenarnya bersimpul tebal. Dilegaikan lah satu-satu. Lepas tu potong buat gitu. Habis tu kita salut dengan gam, lepas tu spray dengan berapa lama buat? Seminggu. Seminggu lah lebih kurang. Seminggu buat. Lampu yang kelip-kelip tu beli ke memang dah je dah? Ini EcoShop. EcoShop. Belilah. Tambahan dia kita ada kata nak masukkan yang reduce recycle tu, kita buatlah box ni. Tapi dah lagi kena bawa sekali dah. Sebab dah masuk dalam elemen saya ni. Jadi angkut bawa sekali. Kena angkut. Kena angkut. Ni kita lukis sendirilah ni. Itu kalau lepas punya. Bawa kembali lah. Okay, faham? Alright. So banyaknya basically kotak lah. So maknanya kos dekat lampu klip tu lah. Itu saja. Gam anak-anak. Gam anak-anak. Gam anak-anak. Alright. Nak bawa. Terima kasih. So macam korang tengok kita punya signage. Seminggu saya nak siapkan. Okay, dia lah siapkan. Yes. Sejujurnya. Sebab saya je yang ada masa tu. Saya buatlah signage tu. Nampak lucu kan? Memang lucu begitu punya. Amat. Sebab orang lain punya tip top banget. Terus keluar tu. Tip top banget. Alright, so itulah penjurian dia, penjurian signage. Okay, lepas tu teruslah kita sambung dengan makan malam hari yang pertama. Dinner malam hari pertama tu. So dia punya menu steamboat yang mana kita kena masak sendirilah kan. Rasanya tahun lepas pun kita buat, dia ada buat steamboat juga kan? Steamboat juga sama lah. Sebab simple kan. Menarik sebenarnya konsep sebab kita masak sendiri. So malam tu juga dia ada bagi hadiah-hadiah juga. So salah satu hadiahnya yang penjurian tadi tu lah, signage tu lah.
ada bagi hadiah. Hadiah untuk signage. Lepas tu ada nyanyi-nyanyi sikit. Macam tu lah. Okay. So, nak tahu macam mana perjalanan malam tu punya dinner? Check it out. Api unggun mula menyala, angin malam tenang menyapa, gelak tawa bergema, tapi hati rasa hebat. Bukan sedih cuma terharu, kenangan ini terlalu syadu. Dari jauh kita bertemu tanpa janji, tapi bersatu. We belong together, walau dunia berubah. Di bawah langit terbuka, hati kita tak goyah. Tak kisah esok kemana, janji waktu ini kekal selamanya. 2025. Okey? So saya akan memanggil tapak P1. Sos ni kalau ada bekas saya keluarkan. Ada untuk buat bekas, tapi dalam bekas ni ada sup dengan order. Nak apa? Nora. Maggi lah, Maggi sedang kita. Minyak ni apa? Dia orang ni. Maggi. Beg dia. Beg dia orang kat belakang. Beg jadi. Sekejap. Akak akan bagi beg kat sini je. Oh, dah dapat. Belum dapat lagi kan? Sini. Dah hilang dah. Saya dah macam-macam dapat makanan, dapat beg dia. Nak sos tak? Maggi tak kisah, Maggi tak kisah. Nak sos taklah. Maggi tak kisah, gini lah. Dah settle. Satu dah tinggal. Boleh. Satu ni akak bagi akak sebab akak tahu dia. Dah berapa dah? Maggi ni tu satu je. Kau ni. Betul-betul apa ni? Okey. Saya minta Aziz je. Kita baca doa lah. Keizinanmu juga dapat kami bersama-sama di Suka Camping ini untuk acara NOCM Mega Gathering keempat. Dengan kekuasaanmu juga ya Allah, permudahkanlah segala urusan kami, perelokkanlah setiap rancangan kami. Diri. Okay, untuk semua Mega 4 familiar, sama ada yang masih baru first time join atau yang dah kali keempat, kali ketiga atau kali kedua bersama dengan NOCM Mega, selamat datang ke NOCM Mega 4 di Suka Camping. Oh, tumbler. Okey, betul-betul. Tumbler green tea. Oh, cantik. Bilang mana? Tak nak bagi saya. Oh ni belakang ni. Wah. Buang sampah tu. Buang sampah. Aduh. 3 Tengok. Nampak? Cantik. Serius. Dia yang bagi adik. Dulu semua dah dapat Okey. Walau dunia berubah, di bawah langit
Dengan keyakinan di hati kita pilih kita. Sama-sama. We belong together, stronger than yesterday. Dalam ikatan ini kita bersinar selamanya. Melalui suka dan duka, kita hadapi dunia dengan cinta dan bangga. Content creator from Indonesia, Jakarta tepatnya. Ya, terima kasih dan senang banget bisa ketemu lagi dengan teman-teman yang waktu itu pernah datang di Indonesia Nature High Community Seminar. Ketemu lagi, senang banget ketemu muka-muka Om dan Tante lagi, senang banget. Baik. Terima kasih sudah diundang juga. Ya, so mungkin ada satu soalan daripada Ifah. Saya memang suka bertanya. Mula saya ni enggak bisa diam. Okey. Di Indonesia, campsite di Indonesia dan di Malaysia ada berbeza tak? Maksudnya daripada kalau macam Fas ni tengok kan, perbezaan dari segi sungai dia. Mungkin sungai dia ataupun cara di campsite di Indonesia gimana? Kalau campsite di Indonesia itu majoritinya semuanya di kaki gunung. Di kaki gunung. Jadi jarang sekali. Rata-rata itu campsite itu minimum harus 20 degree. Itu harusnya orang Indonesia seperti itu suka, itu minimum. Lebih suka lagi kalau malamnya itu 15 atau 10 degree itu. Harus seperti itu kalau di Indonesia. Bedanya itu karena Indonesia memang banyak sekali pegunungannya. Beda-beda betul sekali. Kayak gitu. Mungkin teman-teman waktu itu udah pada datang ke Bandung juga merasakannya di Rengganis sendirinya seperti apa. Kayak gitu. Faham tak saya translate? So tadi kita baru lepas ambil makan malam dan event malam tu. Lepas tu dia ada penjurian untuk kemah tercantik. Tapi yang untuk malam ni saya rasa lah sebab dia tengok macam biasa-biasa je. Saya rasa dia fokus pada lampu-lampu kot. Gila malam ni lampu-lampu semua. Kita orang punya simple je. Ni kita orang punya. Tapi buat hal lah ni spotlight ni. Ada pula yang tak hidup kat sini. Ni pun tak hidup. Dah lama dah charge lah. So, mungkin dia fokus dengan lampu-lampu untuk malam ni kot. Sebab tadi dia ada bagi tahu. Dia cakap clue dia adalah lampu. Jom kita tengok set orang lain ni. Nampak? Ni saya punya jiran. Cik Yat. Aduh mak semua. Ini daripada P10 saya tapak sampailah ke P berapa tadi ni? Dah sekali P berapa? P10, 11 12, 13, 14, 15, 16, 17 P17 Sana lagi. Ada lagi. Ini glamping. Ini pun jiran kita orang P9. Dia dah gelap dah tanpa penjurian. Ni Abang Amir. Yang ni Sifu Fast. Dah macam kedai tom yum. Baik babe. Besar tapak dia. Fazlin Campus. Itu Sifu Fast lah. Ni pun dah gelap. Sebab dah lepas kena penjurian semua gelap dah. Mana kan dah gelap daripada P1 semua dah gelap tu. Mana ujung sekarang P1. Sana P1. Dah gelap lah. Haha, nampak? Diam tak diam, dapat juga nombor 12 signage kita tu. Rezeki lah tu kan, 12. Sebenarnya kalau ikutkan tak dapat pun. Macam dia cakap tadi lah. Sepatutnya hadiah tu 10 je. Tapi dia up sampai jadi 20 hadiah. So, dapatlah juga rezeki. Kan? Alhamdulillah. So, itulah tadi yang korang tengok last tu yang bagi ucapan itulah dia Bu Herina Firdausi tu. Meriah gila guys malam tu. Meriah gila.
Especially masa tu masa lagu Rungkat tu. Killer song. Rungkat. Oh, Betul. itu lagu tu daripada tahun lepas. Asal lagu tu naik je, dia orang pun naik share juga. Daripada kita tak tahu tu lagu apa, Kita tak pernah tahu. Kita tak pernah tahu. Jadi bila dah jadi gitu macam layan pula lagu tu kan. je. Dengan saya sekali macam gitu pula kan. Okay, itulah habis hari pertama perjalanan kami dan hari kedua yang mana hari pertama pada event tu lah. Betul. Dekat Suka Camping tu lah. Jadi habis malam tu dah tak ada apa. So habis malam tu punya cerita makan malam. Nampak gaya video ni dah jadi terlampau panjang. Jadi kita nak mengelakkan daripada video ni duration dah terlampau panjang. So saya buat dia jadi part 1 and part 2. So guys, kita jumpa lagi di part kedua. Teruskan menonton kami. Mula menyala, angin malam tenang menyapa, gelak tawa bergema.